Okey, selamat datang ke sesi penerangan kita kali ini. Hari ini, jom kita bincangkan satu kisah epik yang sangat luar biasa. Kita akan melihat satu pertembungan hebat antara kesombongan mutlak manusia dan keagungan luar biasa pencipta kita. Kita akan telusuri surah Ghafir, kebenaran ilahi, satu analisis ringkas tapi sangat mendalam mengenai makna sebenar kuasa, keberanian dan hakikat realiti. Cuba fikirkan sejenak. Apa sebenarnya akan jadi bila manusia biasa yang lemah tiba-tiba cuba nak mencabar kekuasaan pencipta alam semesta? Bunyi macam tak masuk akal kan? Okey, mari kita selami isu ini. Sebabnya, bila kuasa duniawi mula mengaburkan mata hati, manusia memang selalu lupa kedudukan mereka yang sebenar. Melalui penerangan mari ini, kita akan sama-sama rungkai jawapan kepada persoalan yang sangat berat ini. Kita mulakan dengan bahagian 1, pengenalan surah Al-Mu'min, iaitu surah yang ke-40 di dalam Al-Quran. Surah yang diturunkan di Mekah ni membawa satu mesej yang sangat deep dan jelas. Tema utamanya adalah tentang perjuangan tauhid menentang kesombongan manusia yang dah melampaui batas dan akibat yang memang tak dapat dielakkan bila kebenaran itu ditolak mentah-mentah. Surah ni bukan saja satu amaran keras, tapi juga satu sumber kekuatan yang luar biasa. Ia betul-betul tunjukkan kepada kita macam mana kuasa dunia ni boleh membutakan hati manusia sampai tahap mereka sanggup melawan Tuhan mereka sendiri. Jadi, poin yang sangat penting di sini membawa kita kepada bahagian 2, sifat kesempurnaan Allah SWT. Kalau kita telusuri tafsir Ibn Kathir untuk permulaan surah ini, Allah perkenalkan dirinya dengan satu keseimbangan yang sangat cantik. Di satu sisi, kita ada Ghafir Az-Zamb dan Qabil At-Taub, Tuhan yang sentiasa membuka pintu taubat seluas-luasnya dan mengampunkan dosa bagi hambanya yang benar-benar ikhlas. Tapi, kena ingat, ia diimbangi dengan Syadid al-Iqab dan Dhi Taul. Ini amaran bahawa azabnya sangat keras bagi mereka yang sombong dan berdegil nak buat syirik. Ia adalah satu kontras yang sangat sempurna antara kasih sayang yang tak bertepi dan keadilan yang mutlak. Dan rahmat itu bukan datang secara langsung dari Allah sahaja. Berdasarkan ayat ke-7 hingga 9, ada satu sokongan luar biasa dari alam gaib. Bayangkan, malaikat-malaikat yang memikul arash sentiasa bertasbih dan memohon keampunan khas untuk 4 golongan ni. Mereka yang beriman, yang bertaubat, yang ikut jalan Allah dan malaikat turut doakan supaya golongan ni dan keluarga mereka dapat masuk ke syurga Aden. Nampak tak? Orang yang mencari kebenaran ni sebenarnya tak pernah keseorangan. Anda sentiasa disokong oleh doa makhluk-makhluk suci di sekeliling arash pencipta. Tapi di sebalik cahaya rahmat itu, tadi kita nampak sisi gelap kemanusiaan di bahagian 3, kesombongan Fir'aun dan Haman, satu contoh nyata membuta kuasa duniawi. Di sini, kita letakkan sebelah menyebelah kuasa palsu seorang penguasa zalim dan kekuasaan mutlak Tuhan. Di satu pihak, wujud kuasa palsu Fir'aun. Sombongnya dia sampai tahap dia arahkan menterinya, Haman, untuk bina satu menara yang sangat tinggi, kononnya nak naik cari Tuhan Nabi Musa. Memang sangat dangkal dan tak masuk akal langsung cita-cita ni. Namun di pihak yang satu lagi adalah kekuasaan mutlak Allah, pemilik dan penguasa sebenar langit dan bumi. Kisah ni memang contoh klasik macam mana tahta dan kuasa tu boleh merampas kewarasan akal seseorang. Di tengah-tengah kegelapan itu, muncul cahaya kebenaran. Bahagian 4, keberanian lelaki mukmin, satu-satunya suara rasional di dalam istana tersebut. Nah, apa yang sangat menarik tentang slide ini ialah pendedahan tentang seorang wira yang tak didendang. Di dalam istana Fir'aun yang penuh dengan kezaliman tu, ada seorang lelaki dari kalangan pembesar Fir'aun sendiri yang selama ni sembunyikan iman dia. Tapi bila Fir'aun nekat nak bunuh Nabi Musa, lelaki mukmin ni pertaruhkan nyawa dia dan lontarkan persoalan ni. Patutkah kamu membunuh seorang lelaki kerana dia berkata Tuhanku ialah Allah? Ini bukan cakap-cakap kosong. Ini adalah kemuncak keberanian. Dia berani berdiri depan diktator paling kejam semata-mata nak pertahankan utusan Allah. Dan kalau kita kaji strategi dakwah dia, memang sangat luar biasa dan tersusun. Mula-mula dia pertahankan kebenaran guna akal dan hujah logik. Lepas tu dia bagi amaran keras dengan mengimbau balik sejarah bangsa-bangsa yang dah musnah. Dan langkah ketiga, dia terus bagi peringatan mendesak tentang hari akhirat. Dakwah yang sangat bijak. Cuba kita tanya diri kita sendiri, berapa kerap agaknya kita pilih untuk berdiam diri bila kita sebenarnya ada peluang untuk tegakkan kebenaran, sama macam apa yang dia buat. Dan ini dengan cemerlangnya menggambarkan satu pola atau pattern sejarah kemanusiaan yang berulang, iaitu sunnatullah. Setiap kali Rasul datang bawa kebenaran, mesti ada golongan yang tolak dengan alasan yang bukan-bukan. Lihat sahaja garis masa ni, dari kaum Nuh, kaum Ad sampai ke kaum Thamud, semuanya pilih kesombongan dan akhirnya semuanya hancur binasa.
Ia membuktikan bahawa menolak kebenaran semata-mata kerana ego dan keangkuhan pasti akan bawa kepada penamat yang tragis. Seterusnya di bahagian 5, kita mendalami hakikat balasan azab kubur, akibat yang kekal abadi. Jadi, apakah kesudahan bagi kesombongan yang dah melampaui batas ni? Ini bukan setakat persoalan falsafah. Bila orang yang berkuasa tu mati, bila harta dan pengikut dah tak ada makna lagi di alam barzah, apa yang menanti orang macam Firaun dan para pengikutnya yang takbur ni? Jawapannya yang terpahat dalam ayat 46 ni memang sangat mengurunkan. Keluarga Fir'aun didedahkan kepada api neraka pada waktu pagi dan petang dan ini berlaku sebelum kiamat lagi. Menurut penjelasan Ibnu Kathir, ini adalah dalil paling utama tentang wujudnya azab kubur. Bayangkan, roh mereka diseksa setiap pagi dan petang tanpa henti, sebagai mukadimah saja sebelum azab neraka yang jauh lebih dahsyat nanti. Inilah harga sebenar untuk sebuah kesombongan. Mari kita bawa semua pengajaran ini kepada diri kita hari ini. Di bahagian 6, kekuatan doa orang beriman, senjata paling hebat buat kita semua. Untuk menghadapi segala cabaran di dunia ini, kita sebenarnya dibekalkan dengan satu senjata yang amat luar biasa. Dalam konteks surah Ghafir ini, definisi doa adalah intipati ibadah itu sendiri. Ibnu Kathir tekankan satu poin yang sangat penting. Kesombongan sebenar adalah bila kita rasa kita tak perlu berdoa, kita tak nak minta apa-apa daripada Allah, itu sebenarnya adalah tiket terus ke neraka Jahannam dalam keadaan yang amat hina. Adakah anda terlalu ego untuk minta pertolongan daripada pencipta yang mengawas seluruh alam semesta ini? Kita akhiri penerangan kita kali ini dengan satu janji Tuhan yang paling indah dari ayat ke-60. Berdoalah kepadaku, nescaya akan aku perkenankan bagimu. Surah ini dimulakan dengan amaran tegas tentang kesombongan, tapi ia diakhiri dengan pelukan rahmat Allah bagi mereka yang sudi merendahkan diri. Kuasa yang sebenar bukannya pada menara-menara tinggi atau harta benda yang manusia kumpul, tapi pada tangan yang menadah ke langit, memohon keampunan dan petunjuk. Jadi fikirkan sejenak, di manakah terletaknya hati anda hari ini? Adakah di puncak keangkuhan dunia yang sementara? Atau dalam kerendahan hati sebuah doa yang menebusi pintu langit? Terus berfikir dan jangan pernah berhenti mencari kebenaran.